Kita solat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anak kita, cucu cicit kita, peringat sama. Tapi Nabi kata akhir zaman orang cabut solat, orang buang solat dari diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnas wa anzalal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung perenggan yang terakhir, muka surat 55, masih membicarakan pengajaran dari hadis yang ke-13 berhubung dengan kedatangan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Jibril telah mengajar Islam, iman dan ihsan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita bahas sedikit daripadanya berhubung dengan Islam, iman dan ihsan itu. Dan malam ini kita sambung beberapa lagi perbahasan, catatan dan pengajaran dari hadis yang ke-13 ini. Kita sambung bermula perenggan yang akhir, muka surat 55. Islam dan asasnya yang 5. Itulah tajuk kecil untuk
kita bahas pada malam ini. Islam dan asasnya yang 5 yang sekaligus memberi kefahaman kita penegasan kepada rukun-rukun Islam. Itu yang akan dibahas. Sebagaimana yang telah diterangkan bahawa salah satu dari pengertian Islam itu ialah hukum-hukum dan keterangan-keterangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Azza wa Jal. Pertama, kita mesti memahami bahawa di antara unsur yang menjadi pelengkap kepada Islam ialah masalah hukum hakam. Walaupun dalam Islam di sana ada unsur-unsur yang lain seperti menegakkan keadilan, menghapuskan kezaliman. Banyak cerita di dalam Al-Quran. Tetapi wajib kita faham bahawa hukum hakam adalah salah satu unsur yang wajib kita percaya dan tidak boleh kita menolaknya. Walaupun hukum hakam itu bertujuan mendidik, bukan dia nak menghukum sangat. Kena faham, kaedah pendidikan itu lebih diutamakan di dalam Islam. Ketika para sahabat bergelumang dengan arak di bumi Madinah, contoh, Allah tidak mengharamkan arak terus begitu, melainkan dididik, ditarbiyah dulu, diturunkan ayat-ayat menyebut tentang buruknya arak dan judi. Tapi belum haram lagi, sahabat masih minum lagi. Diturun lagi ayat, kalau nak minum arak, jangan dekat nak semayang. Boleh minum lagi. Anak yamseng, lepas semayang. Contoh mudah begitulah. La taqrabus salata wa antum sukara. Suratun Nisa. Allah kata jangan kamu hampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Ayat tu cerita sahabat bedal arak sebelum solat. Masuk solat dah pening kepala, mabuk. Tapi tak haram lagi. Allah didik lagi. Tu hukum. Allah didik lagi. Tak haram lagi. Sehingga Allah kata kalau nak minum janganlah dekat waktu solat. Jauh-jauh sikit. 3 jam sebelum solat ke, dah steady sikit, okeylah. Ni setengah jam nak solat, tibai seorang sikit. Haram tak lagi? Belum. Ini kaedah hukum. Dia mendidik. Nak jatuh hukum dahlah susah, dahlah payah, dengan saksi-saksi yang adil dan sebagainya. Apa cerita pun, wajib kita menerima dan meyakini bahawa hukum hakam, halal haram, tegah dan larang adalah sebahagian ataupun salah satu unsur yang menguatkan Islam. Jangan kita tolak. Nanti kita sampai jilid 1. Ni mukadimah tak habis. Jilid 1
Bab hujung sekali, dekat nak habis jilid 1. Jumpa bab yang merosakkan akidah. Antaranya menentang hukum. Jilid 1 bab yang akhir. Siapa mati dulu entah tak tahu. Punya lama nak menunggu. Tapi nak sebut wajib untuk kita terima hukum hakam Allah. Dan ia tugas yang amat besar bagi mereka yang bergelar pemerintah. Mereka ada kuasa, mereka tahu keadaan negara dan negeri, atas pundak mereka lah hukum itu mahu dilaksanakan. Mereka tak buat, mereka menghadap nanti di akhirat. Jawablah dengan Allah. Kita hak tak ada kuasa apa ni, wajib meyakini hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hukum-hukum dan peraturan yang tersebut yang terdiri dari suruh dan tegah meliputi segala bidang hidup umat manusia. Kena ingat, hukum hakam meliputi semua bidang kehidupan kita. Di sana ada hukum jinayat yang kita panggil sebagai hudud, sebagai qisas dan ta'zir. Yang ni kena belajar asing dalam ilmu fiqh jinayah. Di sana ada hukum tentang al-i'tisadi atau hukum ekonomi. Adanya riba, adanya masalah rasuah, adanya hukum berjual beli, jenis-jenis majlis jual beli, ada majlis khiyar, ada majlis syarat, macam-macam. Ada hukum beli dulu bayar kemudian. Hak ni yang terbaru, yang ulama duk bahas, majlis fatwa bahas, beli dulu bayar kemudian. Duk terpampang tepi jalan. Ulama bahas asal tidak ada ghurur, asal tidak ada tipu daya dan tiada riba. Islam mengharuskan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum al-i'tisad, hukum ekonomi itu. Luas cerita hukum dalam bab-bab yang lain, semuanya diajar untuk menunjukkan betapa Islam ini cukup lengkap dengan segala peraturan, undang-undang yang tidak boleh dirobek, dibuang, dihapuskan atas alasan apa sahaja. Alasan masyarakat majmuk tak boleh terima. Sebab Nabi melaksanakan hukum hudud di negara Madinah dalam keadaan masyarakat majmuk. Tak boleh terima. Walaupun Nabi buat tu hujung, Nabi tak buat terus. Itu kena faham pula. Bila Nabi start potong tangan pencuri di Madinah, bila Nabi start rejam sahabat yang berzina, yang sudah berkahwin, Nabi memulakannya di awal tahun 9 Hijrah. Dekat Nabi nak wafat, baru Nabi buat. Nampak tak? Kaedah dia. Bukan sembrono on the spot terus. Dah. Itu hak pemerintah. Hukum tetap hukum. Tidak boleh diubah. Kecualilah adanya kaedah-kaedah fiqh yang memberi kelonggaran. Itu belajar pula usul fiqh. Dia punya luas Islam ni, subhanallah. Baik itulah mengaji dan terus mengaji. Sampai jangan rasa kita hebat kerana Allah menyebut ada sepotong ayat dalam surah Yusuf.
Kalau tak silap saya penutup ayat 71 atau 72 daripada surah Yusuf. Kata Allah, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Tu dia Allah kata. Allah kata wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kalau tak silap saya ayat 72 surah Yusuf atau 71 penutup dia. Bahasa Melayu kita kata apa? Senang cerita, kamu pandai, kamu tahu. Allah kata ada lagi lebih pandai dari kamu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kita tahu ada orang tahu lebih daripada kita A, B, C, D. Dia sampai D. Yang D ni dia sampai D. Atas dia kata Allah ada yang tahu sampai H dan J. Contoh. Makna Allah nak ajar proses belajar dan terus belajar dan terus mencari ilmu. Tidak pernah berhenti dan merasakan bahawa diri kita ini amatlah banyak yang kita tidak tahu. Maka hukum hakam salah satunya yang kita mesti ambil tahu. Kena ambil tahu. Walaupun tidak secara detail. Secara detail tu bukan bidang kita. Itu bidang Tok Hakim. Hakim dia mesti detail. Kalau mencuri, macam mana nak dikerat, apa semua. Hakim dia belajar bab tu. Kita orang awam ni cukup dah. Curi, potong tangan. Kena ada syarat dia. Cukup dah. Syarat-syarat tu, Tok Hakim lah. Kita ambil tahu, tak apa. Tak tahu syarat pun tak apa. Tapi yang penting Hakim, dia kena belajar. Orang yang ajar bidang tu, profesor universiti, dia kena tahulah bab tu secara detail. Kita hak mai kuliah, sekali-sekali dia jatuh dagu lena, tak apa. Sekali-sekala, bukan sekali-sekala, dua kali dua kala. Makna nak sebut, ambil tahu. Ambil tahu. Oh, orang berzina kalau dah kahwin rejam. Ambil tahu. Macam mana nak rejam? Macam mana kes zina tu? Tok Hakim. Dia akan panyo, dia siasat. Kita cukup syarat rejam. Macam mana nak buat? Tu hampa kepakaran. Tu kita orang awam. Begitu diajar. Supaya kita reti, jangan ada satu sifat hukum Allah, hukum Quran ni tak boleh. Tak sesuai lah. Itulah. Tak mau. Yang tu rosak akidah. Itulah yang Nabi sebut. Ambil satu hadis. Bila sebut bab hukum, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yanqudanna ural islami urwatan urwatan. Nabi kata, Islam yang indah ini, Islam yang haibat ini, Islam yang cantik ini, akhirnya akan tercabut kecantikan, kehebatan Islam itu akan terungkai. Nabi kata, urwatan, urwatan. Satu ikat orang cabut. Ini Nabi sebut akhir zaman. Lalu Nabi kata, awwalahul hukmu. Benda pertama yang manusia akan buang dari hidup dia ialah al-hukmu, hukum hakam. Ni Nabi sebut. Benda pertama yang manusia akan buang, termasuk orang Islam, ialah hukum hakam. Dia tak nak. Dia nak buat kepala otak dia aja.
Dia tak nak berhukum hakam. Halal haram, tegah dan larang. Dia tak sudi. Dia kata hukum Islam ni menyusahkan. Hukum Islam ni membebankan. Ada ke curi kerat tangan? Dia mula buka ruang untuk rosak akidah dia. Kerana itu adalah hukum. Ada dalam Quran. Wasariqatu wasariqah faqta'u aydiyahuma. Lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Nak potong lagu mana? Sabit kesalahan macam mana? Tu kerja Tok Hakim. Tapi hukum potong ada? Ada. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jaldah. Perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, belum berkahwin, hendaklah, kata Allah, disebat 100 sebatan. Macam mana nak sabit? Hakim. Macam mana nak sebat? Hakim mahkamah syariah. Kita wajib kata sabit kesalahan sebat. Tak boleh kata zalim. Sebab orang duk ingat sebat macam pukul kayu golf, pukul bola golf. Tak, tu kena belajar. Pelan-pelan memahami hukum itu. Orang cabut. Orang tak nak, kata Nabi. Awaluhul hukmu. Pertama yang akan manusia buang ialah hukum. Sebab itu tak pelik. Bila hari ni kita menyembang tentang hukum Allah, ramai tarik muka. Tak mau. Sebut bab hudud, tarik muka. Haram judi, tarik muka. Dia tak nak. Dia tak ada satu bentuk memaksa diri dia untuk memahami ini adalah hukum-hukum Islam. Seperti mana kamu yakin wajibnya solat, begitulah kamu kena yakin perkara itu. Cuma solat individu boleh buat. Hak ini pemerintah melalui mahkamah. Allah. Nabi sebut yang tu. Dan yang terakhir yang akan dicabut buang oleh manusia di akhir zaman, Nabi kata, wa akhirahus solah. Last sekali orang cabut solat. Lah pun kita boleh tengok orang meninggalkan solat dengan sengaja. Orang buat tak kisah dengan solat. Kita menasihati, memberi nasihat kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, yang berlindung di mana-mana pusat pemindahan sementara PPS musim banjir ini. Kita nasihat, tolong jangan tinggal solat. Sebab ada yang report dekat kita kadang-kadang, makan, masak di orang, makan, petuleno, tak semayang. Jangan macam tu. Tak mau kita. Jangan tinggalkan solat. Jangan cabut solat dari diri kita. Bayangkan muslimin muslimat. Allah berfirman, ayat 239 Al-Baqarah. Apa kata Allah? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ni cerita solat. Kata Allah, kalaulah kamu berada dalam suasana ketakutan. Ketakutan tu Ibnu Katsir kata dua. Pertama, takut ketika berhadapan dengan musuh perang. Yang kedua, kamu sedang dikejar oleh binatang buas. Tengok Allah kata apa? Fa in khiftum, kalau kamu dalam suasana takut, farijalan, maka solatlah kamu sambil berjalan. Cuba bayang.
Sambil berjalan solat. Tak boleh tinggal. Walau suasana dia suasana takut. Dikejar musuh. Dikejar binatang buas. Sambil rimau ligan daripada belakang. Sambil kita berjalan berlari tu solat. Lagu mana? Ibnu Katsir tulis. Mengambil pandangan Ibnu Abbas. Iaitulah solat dengan isyarat. Isyarat macam mana? Angguk kepala. Sambil berjalan tu angkat takbir, baca Fatihah sambil berjalan, lepas tu rokok. Sambil berjalan tu rokok. Tunduk kepala, jalan. Tu kira rokok dah. Sampai tahap tu. Punya tak boleh tinggal sembahyang. Takkan nak sembahyang elok-elok, rimau di belakang. Sujud-sujud je, bangkit-bangkit rasa berangin je sebelah. Rupa punggung dah tak ada. Dirembat di rimau tengah sujud tu. Tak boleh. Islam suruh solat. Tapi ada kaedah dalam ketakutan. Allahu Rabbi. Sampai diajar kalau solat dalam perang. Rasulullah jadi imam. Nabi jadi imam, satu saf belakang ikut Nabi. Yang lain jaga daripada serangan musuh. Katalah solat Isya. Nabi angkat takbir, sahabat angkat takbir. Nabi sampai sujud, sahabat pun sujud. Apabila Nabi naik rakaat yang kedua, sahabat yang di belakang memberi salam. Satu rakaat ya. Solat dalam perang satu rakaat ya. Isyak tinggal satu, Maghrib tinggal satu, Zuhur tinggal satu. Sebab suasana dia perang. Nabi bangkit dua, sahabat belakang bagi salam, satu rakaat je semayang. Lepas tu bangkit, jaga pula perbatasan. Sahabat yang jaga tadi masuk, mereka pun satu rakaat ya. Ni kata solat tak boleh tinggal dalam apa keadaan sampai dibahaskan solat hormat waktu lah macam-macam. Kalau kita berada dalam suasana yang tidak membolehkan kita solat seperti mana biasa. Sampai tahap tu. Tapi Nabi kata akhir zaman orang cabut solat. Orang buang solat dari diri mereka. Kalaulah kita buat kajian, berapa ramai agak-agak yang tinggal solat. Berapa ramai yang semudahnya si jantan meninggalkan solat Jumaat. Tak tahu kita. Ya Allah, tuan-tuan, muslimin, muslimat, kita muhasabah, kita solat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anak kita, cucu cicit kita, peringat sama. Jangan kita abaikan. Kerana nak berjaya, solat mula-mula Allah sebut. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Suratul Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Surah juzuk 18. Surah nombor 23. Satu lagi dipanggil Surah Al-Mu'min. Jangan silap tengok surah. Surah Al-Mu'min juzuk 24. Surah nombor 40. Surah Al-Mu'minun juzuk 18. Surah nombor 23. Ingat tak dulu musuh-musuh Islam dia tulis dalam internet surah-surah palsu. Dulu, berpuluh tahun dulu. Bacalah dalam internet. Orang yang tak rapat dengan Quran, silap-silap dia percaya. Antara surah yang disebut surah palsu tu, surah Al-Muslimun. Nama kemah. Dia pun percaya. Cari-cari tak jumpa. Yang ada Al-Mu'minun. Surah Al-Jasasi adalah disebut. Tak silap saya ada 5 surah
palsu, nama tak betul untuk mengaburi mata umat Islam, terutama yang jarang dengan Quran ni. Cuba perhati surah Al-Mu'minun. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Ada kalimah falah. Qad aflah. Falah makna berjaya. Dalam bahasa Arab, dalam Quran, dia ada dua istilah berjaya. Pertama dipanggil al-falah. Kedua dipanggil an-najah. Berbeza tak di sudut bahasa Arab makna kedua-duanya? Jawabnya berbeza. Bila disebut al-falah, merujuk kepada kejayaan, lebih fokus kepada akhirat. Sebab itu tengok, muazzin dia sebut apa? Hayya 'alal falah. Selepas hayya 'alas salah. Kalau kita nak terjemah al-falah, falahun, falah kata orang Arab, maknanya petani yang menuai hasil tanaman. Falah. Nampak bahasa Arab? Bila kata hayya 'alal falah, falah tu petani yang tuai hasil. Bila kata hayya 'alas salah, marilah solat. Lepas tu datang falah, petani, maknanya kamu kena tunaikan hasil dari solat tu. Itu maksud dia. Walaupun diterjemah dengan berjaya, okeylah, boleh terima. Dan fokus pada akhirat, berjaya, kejayaan dalam istilah al-falah merujuk kepada selamat dari azab. Satu lagi dia panggil an-najah. Berjaya juga, tapi lebih pada dunia. Contoh, menyembang anak jiran dengan kita. Kata Ustaz, besok anak saya interview 20 tempat dah dia minta, baru mereka panggil besok. Ustaz tolong doa no. Kita kata insya-Allah najah. Membabitkan dunia, najah. Jangan kata pula tunggu kejap ya. Bangkit-bangkit azan terus. Hayya 'alal falah. Tu bangang nama dia. Itu tak reti nama dia. Dia mesti kata najah. Insya-Allah najah. Anak saya nak periksa Ustaz ni SPM apa semua. Kita kata insya-Allah najah. Kita tak boleh kata falah. Sebab falah dia lebih merujuk pada kejayaan negeri akhirat. Tengok. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman ni dia berjaya. Dia dapat tuai hasil tuaian dia. Berjaya dia. Lalu Allah sebut sifat pertama. Sembahyang. Bukan zakat, bukan puasa, waktu ke bawah lagi. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang solat dia khusyuk. Itulah kejayaan pertama. Apa maksud solat khusyuk? Semayang pejam mata ke? Tak. Bulat mata pejam punya nak khusyuk. Duk nampak lain juga. Pejam mata solat makruh. Hukum dia makruh. So solat kena pandang tempat sujud. Para sahabat mula-mula bersolat, mereka memandang ke arah langit. Mereka pandang langit. Dongak kepala ke langit. Itu mula-mula sahabat solat. Kemudian turun ayat tu. Bila Allah kata allazina hum fi salatihim khashi'un, sahabat menundukkan kepala memandang ke arah sujud. Walaupun ada pandangan dalam mazhab Maliki, pandangan yang dilontarkan oleh Imam Malik. Imam Malik mengambil makna zahir ayat. Ayat 144 Al-Baqarah. Imam Malik bila Allah kata
fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat tu 144 Al-Baqarah cerita perpindahan kiblat daripada Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Setahun setengah Nabi di Madinah. Itu panjang cerita. Nak sebut pandangan Imam Malik, bila Allah kata hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram waktu solat, maknanya kata Imam Malik, wajahmu pandang ke depan. Itu mazhab Maliki. Dia pandang depan sebab dia pegang zahir, makna zahir ayat. Kita tak apalah pandang ke tempat sujud. Baik. Khusyuk dia apa makna? Kata Ibnu Abbas, khusyuk yang dimaksudkan apabila kita betul-betul solat, maka akan tercapailah al-falah, kejayaan. Kejayaan tu dimulakan dengan solat yang khusyuk. Ingat ya, al-falah lebih pada kejayaan akhirat. Maka kata Ibnu Abbas, dua. Makna khusyuk dalam suratul Mu'minun yang orang cabut buang, yang terakhir orang akan buang, kata Nabi, ialah solat. Na'udzubillah. Bermakna orang mudah-mudah tinggalkan solat. Na'udzubillah. Maka kata Ibnu Abbas, khusyuk itu dua maknanya. Ketika dia membahaskan surah Al-Mu'minun ayat nombor 2, bila Allah kata berjayalah orang yang khusyuk dalam solat dia, Ibnu Abbas kata maksud pertama takut. Apa dia? Takut dia selepas solat, takut nak durhaka kepada Allah. Dia tuai tak solat dia? Tuai al-falah. Dia berjaya tak tuai hasil solat dia? Ya. Dia tak berani, dia takut nak buat jahat. Kadang-kadang nafsu mencengkam dia, dia terbuat juga, dia minta ampun dengan cepat kepada Allah, dia tak tunggu dah, dia menyesal yang amat-amat sangat. Takut. Sifat ni mesti ada muslimin dan muslimat. Dalam keadaan kita mesti faham, tanpa sifat takut hancur kita. Satu. Dua, kata Ibnu Abbas, sifat tenang. Takut dan tenang. Ini kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan khashi'un, solat yang khusyuk. Ma makna tenang? Kita tenang dengan ujian-ujian Allah. Dalam surah Yusuf dipanggil, alhamdulillah, dipanggil dengan fasabrun jamil. Sabrun jamil ialah ucapan Nabi Yaqub pada ayat 18 surah Yusuf. Ibnu Katsir bahas, sabar ni dia kata dua. Satu, sabrun jamil, sabar yang indah, seperti yang diucapkan oleh Nabi Yaqub. Baca ayat 18 surah Yusuf. Bila abang-abang Nabi Yaqub, abang-abang Nabi Yusuf datang jumpa ayah dia, dah lempar adik dalam telaga buruk, lepas tu baju adik, baju Nabi Yusuf dilumur dengan darah serigala. Lepas tu buat-buat menangis. Fa'akallahu dhi'bu. Wahai ayah, kami tinggalkan mata'ana, kami tinggalkan Yusuf, kami mainlah lumba-lumba lari, punya bohong.
Lepas tu datang serigala, dia rembat adik Yusuf. Ni bukti ayah. Bidaming kazib, kata Allah, dengan darah dusta. Dia lumur baju tu dengan darah serigala. Nabi Yusuf terlanjang, dia lempak di dalam telaga. Mai jumpa Nabi Yaqub. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Boleh juga dibaca dengan qiraat yang lain. Qala bal sawwalat lakumu. Boleh. Mim tu dhammah. Mim sukun bacaan kita. Mim dhammah bacaan qiraat yang lain. Baik. Nabi Yaqub kata apa? Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kata Ibnu Katsir, apa makna sabrun jamil? Sabar yang indah. Jamil makna indah. Sabar yang indah, maksud dia apa? Dia ditimpa musibah, dia tenang. Bukan senang nak dapat. Rumah dia terbakar, banjir lah ni. Bukan mudah tu. Tenang aja dia. Diarah keluar. Tak apalah, kita keluar. Angkat barang-barang. Angkat relax. Tak ada lah nak merungut. Tak ada lah nak kata apa-apa. Redha, tenang. Itu kata Ibnu Katsir. Sabrun jamil. Susah, susah. Satu lagi kata Ibnu Katsir. Sabar juga, tapi ada tak berapa nak elok. Contoh, dia kata, aku kalau tak fikir sabar lah, aku terajang hang lama dah. Aku kalau tak fikir sabar, aku bakar dah rumah hang ni. Wang hajak sungguh. Tapi dia habak, dia sabar. Tapi dia nak terajang kawan tu. Hak tu kita lah. Akulah geram sungguh lah. Kalau aku tak fikir sabar, memang aku tembak bagi mampus. Hebat nak menembak orang bagi mampus. Dia tak tahu penjara tu ada. Marahlah tu. Sabar, habak awal tu. Aku kalau tak fikir sabar. Dia habak tu. Tapi duk mengamuk juga. Tu bukan sabrun jamil. Kata Ibnu Katsir. Sabrun jamil, tenang dia. Berlaku musibah. Dia jawab apa? Dah kan Allah kata, contoh dia jawab, la yus'alu amma yaf'al. Allah. Ayat 23 Suratul Anbiya. Apa maksud ayat? La yus'alu amma yaf'al. Bahasa mudah, aku ni Tuhan, hampa tak boleh tanya aku apa aku buat. Hampa jangan tanya sebab aku Tuhan. Tu dia Allah sebut. Ayat 23 Suratul Anbiya. Allah kata, oleh kerana aku ni Tuhan, aku nak buat apa aku buat. Hampa jangan tanya. Aku buat orang kafir. Lepas tu aku tak bagi hidayah. Lepas tu aku humban dalam neraka. Hampa jangan question aku. Hampa jangan persoal aku. Hampa jangan kata ini semua kerja sia-sia. Apalah Tuhan ni. Jangan cakap gitu. Sebab aku Tuhan. Tu dia. Kadang fikir otak jahat kita. Kenapa Allah ni? Dia buat acong, dia buat sami, dia buat orang Hindu, orang Cina, orang kafir. Lepas tu dia tak bagi hidayah. Lepas tu dia humban dalam neraka. Setan pun kata, itulah kerja sia-sia pula. Allah kata, aku Tuhan. La yus'al. Kamu tak boleh tanya apa aku buat. Tu dia Allah. So, dia tahu. Dia pun tak nak banjir ni datang. Dia pun tak nak terperangkap dia hak nyai. Tentu ingat benda kecil lah. Dahlah tempat orang. Dalam hotel tak boleh keluar. Makanan dah tak ada. Nak keluar tak boleh. Menggelupur dalam bilik hotel. Hotel bagi air mineral 2 botol kecil sehari.
Lepas tu dia halau keluar. Kan dia ada kena halau keluar. 40 orang dia halau keluar rakyat Malaysia. Nak sebut Allah uji begitu. Senang ke kita nak ukir senyuman di bibir? Tak apalah. Buat lagu mana? Tak ada makanan saya kita gigit. Seorang sikit tilam ni. Anak mampu juga aku tu. Susah. Kita nak dapat sabrun jamil. Susah. Sembahyang yang benar-benar khusyuk, kata Ibnu Abbas, melahirkan sifat tenang. Dia akan kata nak buat macam mana? Allah berkuasa atas segala-gala. Anak dia meninggal, keluarga dia meninggal. Dia kata nak buat macam mana? Roh tu Allah yang bagi masukkan dalam badan. Bila Allah nak tarik, dia tariklah. Nak buat macam mana? Oi, bukan senang nak cakap macam tu. Itulah iman. Susah. Melainkan dia merepek. Aku menyesailah, suruh hampi beli gula lah apa. Kalau hantar pi tadi tak ada lah, kereta langgar. Dia mula. Dia menyalahkan kawan tu pergi pula. Sedangkan Allah dah tentu dah dia nak kena langgar. Kena. Allah bukan mudah no. Sabrun jamil, kata Ibnu Katsir. Kita boleh sabar, tapi kadang-kadang kita merungut tak pasal-pasal, kurang pahala. Maka orang yang beriman, orang yang berjaya, kata Allah, salatihim khasyi'un. Salat dia khusyuk. Tapi akhir zaman dicabut solat, kata Nabi. Kalau solat ujung-ujung tak ada langsunglah nak rasa bersalah, rasa guilty meninggalkan solat, berniaga sampai tak solat. Jangan macam tu. Kerana ia adalah merupakan hukum hakam yang Allah sediakan. Sebagai manusia yang Islam, yang beriman, antara taklif Allah atas kita ialah hukum hakam, antaranya solat. Tetapi itulah Nabi sebut wa akhirahus solat. Last sekali cabut, buang solat. Allah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, jaga benda ni. Jaga solat. Sampai saya dah baca tadi ayat, dalam ketakutan pun kena solat lagi, walau sambil berlari, sambil berjalan, iaitu dengan isyarat kepala, kata Ibnu Katsir, mengambil pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Namun solat tidak boleh ditinggalkan. Baru kena darah tinggi aja, masuk hospital 3 hari tak semayang. Darah tinggi, bersila atas katil, rokok isap, sepak kepala baru tahu, bagi dia tinggi lagi darah tu. Rokok isap, ujung kepala tu dah macam market lah. Buah apple, buah anggur, dia betul ke darah. Han solat dah lagi, aku tak boleh, aku tunduk lagi, dia naik darah. Dia kira tak boleh, rokok boleh isap. Tu yang kita geram. Islam dah ajar dah semua kaedah cara, sampai musuh ligan kejar pun kena solat. Tambah hang duk atas katil hospital. Kenapa jadi macam ni? Ini yang kita takut. Ya Allah, ya Tuhan, sedangkan ia suatu hukum yang wajib kita patuh. Masalakakum fi saqar. Bertanyalah penghuni syurga kepada penduduk neraka saqar, kenapa masuk neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dulu tak semayang, tak solat. Takut kita dengar ayat tu dalam surah Al-Muddathir. Maka sebab itu jangan buat lebih kurang. Cuma amaran peringatan Nabi itu telah pun berlaku. Orang buat tak kisah kadang-kadang dengan bab solat. Tinggal suka hati. Dalam keadaan kadang-kadang bini mengadu, bini WhatsApp, ada bini email,
Email dekat kita, nak perkenal diri WhatsApp kan takut profile picture tu ada. Email, laki dia 5 waktu tak semayang, tarawih pi. Tak ke pening aku nak menjawab. Tarawih pi. Solat tak semayang, isyak tak, tarawih sampai. Nak buat macam mana Ustaz? Saya jawab lawak je. Saya kata tembak dia bagi mampu. Itu bukan lawak dah, geram dah tu. Tu jawapan geram. Teruk sangat. Hak sunat hang pulun, hak wajib hang tinggal. Mana ada hukum macam tu? Na'udzubillah. Tak buat wajib berdosa, tak buat sunat tidak berdosa. Kita semua tahu basic hukum hakam. Maka ingat, hukum hakam sesuatu yang mesti ada dalam hidup kita. Sama sikit. Islam yang demikian sifatnya berasaskan 5 perkara sebagaimana yang diterangkan oleh baginda dalam hadis ini. Nanti kita akan lihat bermula daripada syahadah sampailah 5 perkara itu akan kita lihat satu persatu. Dari 5 asas inilah terbit dan kembali kepadanya segala hukum dalam setiap keadaan umat manusia dalam alam kehidupan ini. 5 hukum yang asas itu yang kita selalu sebut rukun-rukun Islam, yang saya dah sebut 2-3 bulan lepas bahawa rukun Islam ni adalah amalan luaran, fizikal. Nanti kita akan tengok amalan fizikal. Rukun iman semua hati. Allah itu kita akan tengok kemudian. Nak sebut daripada 5 rukun-rukun Islam inilah terbit daripadanya hukum-hukum yang lain yang mencantikkan kehidupan orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan maksud 5 inilah asas kekuatannya. Tak ada yang ini, habis. Tolak 1, tak jadi 4, jadi kosong. Kecualilah dalam bab haji yang dia mungkin tak mampu lagi, kemudian dia mati, itu cerita lain. Anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kecil lelaki tu saya cakap lah, tu memang mati awal. Abdullah, Qasim dulu, Qasim, Abdullah, Ibrahim, 3 anak lelaki Nabi, semua mati kecil. Ulama bahas tu, kenapa? Sebab kenapa Allah matikan Ibrahim 1.5 tahun, Abdullah 2 tahun, Qasim 2 tahun? Sebab kata ulama, itulah darjat ketinggian Rasulullah, tak ada orang layak ganti dia. Itu dia sebab ulama kaji. Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Ishak, Ibrahim, anak, ayah, datuk, moyang, straight Rasul. Wafat Nabi Daud, siapa ganti? Anak Nabi Sulaiman. Rasulullah tak. Tu hebat Nabi. Ya Allah, ya Tuhan, ulama kaji tu. Tu hebat Rasulullah. Tak tahu nak cakap, sampai bayang hebat dia Nabi. Solat jenazah Nabi waktu Nabi wafat, siapakah imam yang mengimamkan solat jenazah Nabi? Jawabnya, tak ada imam. Mana ada imam? Kenapa? Tak layak nak jadi imam depan Nabi. Sehebat Abu Bakrin, ayah mertua dia, teman rapat di Jabal Sur, tak layak. Sehebat Omar, yang Nabi kata kalau ada lagi Nabi lepas aku, hadis sahih, orangnya Omar. Mereka semayang sendiri-sendiri. Dimulakan dengan muhajirin. Mana ada imam?
Masuk Muhajirin, katalah 30 orang. Engkau takbir sendiri-sendiri baca, bagi salam, keluar. Masuk lagi 30. Habis Muhajirin, baru Ansar. Habis Ansar, geng Ghulam. Ghulam apa? Budak-budak taklah tua sangat, umur 15, 16. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amru. Ini 15, 16. Geng mereka pula. Habis mereka, baru Muslimat. Sendiri. Mana ada imam. Kenapa? Tak layak. Waktu mandikan jasad Nabi. Jangan kata solat. Waktu mandi jasad Nabi. 5 orang yang memandikan jasad yang mulia ini. Pertama, pakcik dia Abbas bin Abdul Muttalib. Tugas Abbas siram air atas jasad yang mulia. Kedua, anaknya Fudail. Ketiga, anaknya Abdullah, yakni Ibnu Abbas. Dan seorang lagi sepupu dia, Saidina Ali. Dan seorang lagi Usamah bin Zaid. 5 orang. Usamah, Ibnu Abbas dan Fudail membalik-balikkan tubuh Rasulullah. Abbas, pakcik, siram air. Siapa yang gosok jasad Nabi? Saidina Ali, menantu dan sepupu dia. Gosok lagu mana? Gosok atas jubah Nabi. Tak buka jubah. Mandi jasad Nabi waktu Nabi wafat, jubah Nabi tidak dibuka. Ali gosok atas jubah. Kenapa? Kemuliaan Rasulullah. Walau menantu, walau sepupu, hang tak layak tengok tubuh Nabi aku. Begitu mereka layan Nabi. Sebab itu Allah matikan anak-anak lelaki Nabi. Sebab tak layak. Mandi pun gosok atas jubah. Tak boleh buka kerana Rasulullah. Kapan sekali? Sampai tahap tu. Maka yang hidup, cerita haji tadi, yang hidup anak-anak perempuan Nabi. 3 anak perempuan Nabi. Tapi haji. Koklah tuan-tuan terasa, muslimat terasa. Tak sampai lagi, tak sampai lama mati. Badal kan? Ada hukum. Oh, tak sempat. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. 3 anak perempuan Nabi. Semua tak pergi haji. Tapi anak Rasulullah. Siapa yang pergi? Fatimah. Ketika Nabi melaksanakan Hajjatul Wada, haji yang pertama dan haji perpisahan, Fatimah ikut. Fatimah dan semua ibu-ibu tirinya melaksanakan haji tamattu dalam peristiwa haji Nabi. So Fatimah ikut, dia seorang ikut. Hak 3 kakak dia tak ada, mati dulu. So jangan kita rasa, oh ayah aku mati tak dapat pergi haji. Badalkan, katakan pada diri, anak Rasulullah pun Allah tak izin. Tu dia hukum, kena faham. Makanya semua mereka pergi, isteri Rasulullah, ibu tiri kepada Fatimah, semuanya berangkat menunaikan fardu haji. Semua mereka, ibu-ibu tiri dan juga Fatimah, melaksanakan haji tamattu. Adapun Rasulullah dan 3-4 orang para sahabat, tak ramai, 3-4 orang sahabat impit Nabi melaksanakan haji qiran. Dan majoriti, ratusan ribu sahabat yang pergi, semuanya haji ifrad. Itu dalam kitab Ka'annaka ma'ahu, kitab dalam bahasa Arab yang menceritakan perjalanan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bab rukun Islam yang kelima tu haji, kan hujung dia sekiranya mampu. Tak mampu nak buat bagaimana? Puasa
Tak mampu setakat mana kita mampu. Duk saja tak perlu nak cari duit. Haji kena ada duit, kena pergi jauh-jauh. Mana ada haji tahun ni? Kena pergi Arafah, kena Muzdalifah, macam-macam. So, sabar, doa. Allah panggil, sampai. Allah tak panggil, nak buat macam mana? Allah tak izin. Itu dia hukum. Maka 5 hukum ni, rukun ni kita akan tengok nanti bila sampai bab dia. Baik. Asas-asas Islam yang 5 itu ialah, pertama, bulan depan. Kita sambung yang itu pada bulan yang akan datang. Kita akan mula melihat asas yang pertama, iaitulah kalimah syahadah. Kita akan hurai nanti ciri-ciri kalimah syahadah yang benar. Syahadatain, macam mana bentuk dia? Mengucap gitu aja. Takat mengucap sebuah asyhadu, suruh Cina hafal. Seminggu hafal. Seminggu hafal. Apa benda pun dia tak tahu. Duk asyhadu dia boleh hafal. Tapi kita nak bagi faham apakah 2 kalimah syahadah. La ilaha illallah tu apa? Muhammadur Rasulullah tu apa? Nafinya, isbatnya, sifat-sifatnya, insya-Allah. Sampai bulan depan, panjang usia, kita akan membahaskan perkara-perkara itu. Kesimpulan pada malam ini ialah wajib kita beriman, meyakini hukum-hukum Allah. Jangan pandang remeh. Walaupun hukum tu nampak besar, tetapi dia tetap hukum. Yang wajib kita kata hukum. Siapa nak buat, tu hak pemerintah. Nak kerat tangan, nak rejam, nak potong tangan, apa semua ni, itu kerja pemerintah melalui mahkamah syariah. Sampai masa dia buat, dia buatlah. Dia tak nak buat, dia jawab dengan Allah hari kiamat. Kita wajib kata itu hukum. Tak boleh kata itu bukan hukum. Jahanam akidah kita. Tu saya kata tadi, nanti sampai jilid 1 bab ujung tu saya ingat, tak tahu siapa nak qalu dulu. Itu bukan 20 kali pilihan raya, 60 kali baru nak jumpa. Ya Karim, tak tahu. Cuma nak sebut begitulah. Adanya bab dalam mengajar kita berhati-hati. Akidah boleh jahanam, akidah boleh rosak. Kalau tuan-tuan bersimak senang-senang, tengok-tengoklah. Mungkin tak tahulah. Saya kata siapa nak qalu dulu tengok je lah ujung-ujung tu. Bab wajib menjaga iman dan Islam, jangan rosak. Itu tajuk dia. Cuba tengok dalam tu. Belajarlah pelan-pelan, faham dengan bahasa yang mudah. Sebab nak sampai bab tu, tak tahulah berapa puluh tahun pula kita nak jumpa bab tu. Saya ingat qalu dulu apa, tapi selalu nak murid dulu, ustaz kemudian. Kata mereka lah. Kata orang lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah, maaf no, saya kurang. InsyaAllah kita jumpa bulan hadapan dan kita akan mula mengupas syahadatain, 2 kalimah syahadah, supaya kita faham. Jangan hanya ucap sahaja, tetapi mafhum daripadanya wajib kita tahu, supaya mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman.
Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Rabbana atmim lana nurana wa ghafir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.